kasih. Terima kasih kepada semua rakan media yang hadir pada malam ni, yang sama-sama nak tahu daripada semalam ada beberapa teaser yang keluar di media sosial, yang nak tahu apa pengumuman yang akan kita buat pada hari ini. Terima kasih sekali lagi rakan media, dan yang saya raikan band Spider, Abang Tam, Abang Ari, Pun dan Is, seterusnya sponsor dan semua teman-teman yang datang. Jadi pada malam ni bagi menjawab persoalan peminat Spider daripada semalam dekat media sosial, ada yang tanya album baru ke, filem baru ke, lagu baru ke. Secara rasmi Spider akan buat satu konsert sempena anniversary 30 tahun. Konsert yang diberi nama Spider Raya. Okey, Spider Raya ada maksud di situ yang mungkin Abang Tam boleh terus explain lepas ni kenapa Spider Raya. Ada sebab bukan saja meraihkan 30 tahun Spider, tapi kita nak raikan peminat. Nanti kita akan explain detail. Jadi Spider Raya dianjurkan oleh B7 Resources Namahat, yang mana kami memang EO untuk event-event lah. Seterusnya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada radio rasmi Era dan Sinar FM. Terima kasih Era dan Sinar sebagai official radio partner untuk konsert. Adalah digital partner Gempak. Terima kasih Gempak menjadi salah satu kita punya partner dalam penganjuran konsert Spider Raya. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada sponsor. Yang pertama adalah Denim Monger, yang menaja pakaian rasmi Spider sepanjang konsert. Dan yang terakhir adalah Banglo 289, kita punya official F&B sponsor di konsert Spider Raya. Kita punya official tiket adalah Ticket to You. Dan mungkin semua orang nak tahu konsert Spider Raya, tapi tak tahu bila date, di mana dan bila kita nak laksanakan. Kepada semua, kita akan mengajukan konsert Spider Raya pada 26 September 2026 bertempat di Stadium Hoki Bukit Jalil, bermula jam 8.30 malam. Pada yang nak tahu, kita menyambut 30 tahun. Jadi kita akan bermain dengan angka 3 lah Abang Tam. Kita akan bermain dengan angka 3. Apa 3 tu nanti kena datang, kena beli tiket, kena datang. Boleh dapatkan tiket bermula pada 26 Jun, hari Jumaat ni, jam 11 pagi di www.ticket2u.com/spiderraya. Kita akan open selling tiket pada hari Jumaat 11 pagi. Itu saja. Alright. Buatku terasa sepi kalau aku buka mata, kau masih babun ku punya, rinduku masih kau takkan, cintamu kalau ku kamu sering sudah. Ku terasa sepi kalau aku buka mata, kau masih babun ku takkan. Konsen Abang Tam. Assalamualaikum semua. Terima kasih kepada pengurusi majlis. Okey, saya sangat sebenarnya ada dalam masa teruja juga, tapi
adalah juga suspend juga sebab tempatnya besar kan. Saya mengharapkan dapatlah diberi dapat sokongan daripada semua peminat untuk sama-sama meraihkan 30 tahun perjalanan Spider dalam industri muzik. Itulah. Menyokong selama Spider 30 tahun pada pihak media, pada peminat dan pada pengatur ni, Encik Kai kerana sudi menjanjikan konsert ni yang memang kita idam-idamkan sebenarnya konsert ni. Dan kami haraplah benda semua berjalan lancar dan kita enjoy lah konsert ni. Baik, insyaAllah. Is, mungkin Abang Is nak tambah sepatah dua kata? Saya tak ada soalan. Abang Is dipanggkan batu-batu abang tak apa sihat hari ni. Kita doakan Abang Is semoga cepat sihat. Dan mungkin terakhir Pon nak tambah. Saya macam Abang Tam juga, macam baik, mengharapkan yang terbaik untuk konsert ni, dapat support daripada fan, daripada media. Thank you datang dan semua penganjur, thank you. Sinilah kita lepas berbincang tu, kita nak cari, kita tak nak buat setiap kali anniversary kita tulis konsert Spider 30th anniversary tu. Dia sangat selalu pakai kan. Jadi kita cari satu nama yang agak sesuai. Jadi kita jumpa daripada assistant saya Azmi, dia kata raikan tu macam raya lah. Jadi kita just combine je the words, merayakan. Kita merayakan ke kita punya, jadilah Spider Raya tu. Saya tambah sikit. Tambah, okay. Kita bukan saja merayakan 30 tahun anniversary Spider, tapi kita merayakan semua peminat-peminat Spider. Ya betul. Yang menyokong Spider bermula tahun 1996 sehingga sekarang, yang sentiasa support 6 album Spider dan support 2 konsert Spider yang sebelum ni. Jadi untuk merayakan semua orang, bukan saja Spider, kita rayakan semua peminat, termasuk media hari ni. Media hari ni pun datang pun dah dapat, kita dah rayakan dia orang. Maknanya dia balik tak kosong lah. Duit raya. Duit raya. Duit raya lepas show lah bayi. Kita orang bercadang untuk sebentar 30 tahun kita buat 30 lagu lah. Betul. 30 lagu, 3 segmen, 3 jam. Wow. Macam saya cakap tadi, kita bermain dengan angka 3, 30 lagu, 3 segmen, 3 jam, dan kita ada satu segmen khas. Kan? Ya, kita ada satu segmen khas bagi kita punya anggota-anggota yang kita yang dah pergi, iaitu tribute untuk arwah Tony dan arwah Nafi. InsyaAllah. Alright. 30 lagu, 3 jam, 3 hari ke bang? Bukan Tengok macam mana. Kalau funder okey ya. 3 hari. Okey. Hai, saya Nurin dari Kepal. Kita nak tanya sikit lah apa tema untuk Spider Raya and macam mana harga tiket dia? Okey, saya saja tak nak review tadi harga tiket. Tema adalah 80s, 90s sebab kita membesar dengan lagu-lagu Spider. Orang-orang yang lahir tahun 80, 90 memang layan lagu Spider lah, termasuk diri saya sendiri. Okey, untuk tiket dekat skrin nanti boleh tunjuk. Kita ada 7 jenis tiket serendah 148 dan yang paling tinggi hanya 268. Kita ada 7 jenis. So saya harap semua peminat-peminat boleh support, boleh penuhkan stadium hoki, boleh sama-sama merayakan Spider Raya. Okey, tadi saya ada terjeling dekat live TikTok Spider. Dia tanya, Spider sendiri sahaja ke ataupun akan ada penampilan istimewa nanti? Setakat ni kita je. Spider saja. Tapi tak tahu lah, last minute ada, kita tak tahu. Setakat ni Dia mungkin ada surprise. Mungkin ada, mungkin tak ada. Tapi at first Spider dulu lah. Spider dulu. Baik. Ada lagi? Okey. Assalamualaikum. Salam. Okey, saya ada 2 soalan. Okey, soalan pertama saya mungkin kepada organizer Okey, actually kenapa memilih Spider untuk konsert pada tahun ini? Sedangkan kita tahu
Spider pada Jun 2024 dia dah buat satu konsert besar juga di ZEP. Dan pada Oktober last year pun dia dah buat akustik. Dan this year dia buat konsert lagi. So untuk setiap tahun, kenapa, saya nak tanya soalan pertama tu, kenapa pilih Spider juga? Baik, kenapa Spider? Yang pertama adalah sempena anniversary Spider 30 tahun. 2024 baru 28. Tahun lepas 29. Nak angka tu tak syok. 30, macam saya cakap, anniversary 30, kita belanja 30 lagu, kita belanja 3 segmen, kita belanja 3 jam konsert, insyaAllah. Okey, terima kasih. Alright, mungkin untuk Tam juga. Okey Tam. Dah 2 konsert sebelum ni, 20, 24, 25 dan kali 26. Mungkin peminat yang nak datang kali ni, mesti diorang nak tengok apa kelainan yang Spider nak bawa sebenarnya pada kali ni. Adakah sama? Mungkin tahun lepas tu mungkin akustik mungkin berbeza. So pada tahun 2024 you buat dekat ZEP. Okey, saya tahu sambutan dia menggalakkan. Saya rasa perbezaan yang saya nak, mungkin konsep yang sama, tetapi mungkin you ada penambahbaikan kerana you punya duration ni setahun satu konsert. Takut peminat kata mungkin boring lah, sama je. So mungkin you boleh beritahu dengan peminat yang nak beli tiket you ni, apa penambahbaikan yang you nak buat untuk konsert ni. Okay, sekian, terima kasih. Saya rasa dia lebih kepada lagu-lagu kami, di mana kita punya fans kita ada banyak yang lagu yang dia orang tahu yang tak pernah kita perform, yang tak pernah kita buat mana-mana secara live. Jadi kita ambil kesempatan ni untuk kita raikan, macam kita cakap tadi, Spider Raya ni lebih kepada nak meraihkan fans tu sekali kan. Sebab kita, bukan setakat kita yang 30 tahun, makna fans kita pun dah 30 tahun bersama kita. Jadi dia nak lagi lagu-lagu yang dia orang tahu untuk bermain live di konsert. Dan kita tak ada buat special any banyak arrangement yang berat-berat. Jadi memang totally untuk meraihkan fans-fans Bernadette yang datang. Kita bergembira, nyanyi sama-sama ke apa, dan imbaslah apa perkenangan yang ada pada diorang semua lah. Macam itu je lah. Okey, mungkin kita ada lagi? Okey. Oh, ada. Ada Assalamualaikum. Lama kita tunggu Spider ni. Sempena 30 tahun, 3 dekad kan. Ada lagu baru ke? Ini macam saya cakap tadi kan, benda-benda yang ini kita tak tahu, kadang-kadang dia boleh jadi macam-macam hal. Bila during nak sampai ke konsert tu, ada benda-benda, mungkin ada lagu baru tiba-tiba, bila ada kias hati tiba-tiba. Sebab kita nak create memori baru juga kan. Mungkin itu satu benda yang bagus lah. Mana tahu ada, daripada abang cakap ni mungkin beri kita input yang baik ke, tiba-tiba malam ni kan ada idea. InsyaAllah. Sebab betul 2024 ada keluar sarang kan. Masuk sarang keluar balik ke kan. Dia tanya labakan konsert sekarang ni, macam mana Spider nak tarik peminat, terutamanya Gen Z untuk datang ke konsert Spider? Saya totally percaya pada kuasa lagu. Lagu tu dia tak ada genres. Kalau dia orang suka, dia orang suka je. Jadi di samping treatment-treatment yang pihak organizer buat untuk dia orang, kita pasti berpegang pada lagu. Kalau lagu tu okey, maknanya dia orang tak kisah Gen X, Gen Z, apa gen boleh join. Jen ke? Tak okey. Mungkin terus ya. Hai, I peminat you all. I suka Dorila Kupucuk. Oh my god, please nyanyi ya. Okay, anyway, I just ada soalan two soalan ya. I daripada Malaysia Reserve, so bahasa rojak sikit lah. Okay, so Spider satu, the first question, Spider ada lagu yang dah merentasi 3 generasi kita mention tadi kan. So ada yang membesar dengan album Ngamho, lepas tu sekarang pula datang konsert dengan anak-anak, mana tahu kan. So how does it feel knowing your songs have become a part of so many people's memory and milestone? Okay, itu satu. Second one, I nak tanya, kalau tanya kita orang ada favourite lagu daripada Spider kan? So, but for members sendiri, each member, mana lagu yang paling dekat di hati dan still diminati oleh your fans, and then why that song? Personal. Personal songs for each member. Banyak. Yang okay, soalan pertama tadi, sorry sini. Tadi, how do you feel you lagu part of the people's memory dengan you know? Itulah yang saya cakap tu.
itu perasaan tu susah lah saya nak cakap kan. Lagu tu because kita tak sangka lagu tu boleh jadi selama begitu kan. Jadi itu satu penghargaan besar untuk kami. Sangat saya tak tahu nak cakap apa, macam mana perasaan dia gitu kan. Sebab semua orang boleh terima tu satu hadiah besar lah untuk kami. Dan lagu saya favourite lagu fast saya suka Sajak Tembok. Kalau Pon pula, Pon? Anti Gravity. Abai? Saya Kasih Latifah. Okey. Faiz, walaupun tak boleh ikut Saya kena suka semua lagu. Bahaya kalau saya tak tahu, dia orang pun terlajak. Jabat selamat. Okey. Saya boleh Nemi. Soalan ni untuk penganjur. So basically apa signifikan memilih tempat Stadium Hoki tu sebagai lokasi untuk konsert, dan apa persediaan pada penganjur? Sebab kita tahu sebelum ni dekat Stadium Hoki kita ada pernah buat beberapa konsert, dan somehow bila kita baca dalam komen netizen semua, ada yang review baik, ada yang review buruk, especially dari segi sound and the performance lah. So komen? Yang pertama saya sentuh pasal venue. Kalau 2024 dah di Z, 2025 di Megastar, dan dia trend semakin lama semakin menaik, daripada 2,000 lebih pergi ke 5,000 lebih. Dan saya rasa dengan kekuatan Spider yang ada, kita boleh achieve capacity Stadium Hoki, dan kita dapat meraihkan lebih ramai peminat. Sebab semua sedia maklum, 2 konsert sebelum ni pun ada yang berebut-rebut tak dapat tiket. So kali ni kita bagi venue yang lebih besar, supaya kita dapat tarik lebih ramai yang datang. Sama-sama kita rayakan 30 tahun. Yang pertama tadi, soalan dia tadi? Venue lah. Venue saja. Persiapan. Okey, of course sebagai penganjur kita nakkan yang terbaik. Bukan saja terbaik untuk band, tapi terbaik untuk peminat yang dah membeli tiket. InsyaAllah persiapan rapi telah mula dibuat, mula dilaksanakan. Kita cuba hidangkan sesuatu yang akan diingati bagi peminat-peminat Spider. Surprise raya yang pertama untuk 1,000 pembeli tiket pertama, akan dapat satu limited edition t-shirt. 1,000 pembeli yang pertama. Jadi masing-masing diminta bersedia 26 hari bulan Jun jam 11 pagi. Tentunya di tiket7.com.my lah baik, itu surprise yang pertama. Masih panjang lagi jalannya, 26 menuju ke 26 September. Sudah pasti ada macam-macam lagi surprise. Terima kasih kepada rakan-rakan media yang Spider. Macam-macam freestyle bagi saya.